Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani. Nama diberi Asfadamia binti Ahmad Asri. Saya merupakan pelajar tingkatan 3 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Perempuan Al-Masyhur. Kod sekolah saya ialah PRA 1002. Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua saya kemari. Bukan untuk bermadah di sini, tetapi untuk menghayati dan mendalami resensi buku pada hari ini. Buku yang menjadi pilihan saya pada hari ini ialah buku Tuhan Aku Ingin Jumpa Nabi. Buku ini ditulis oleh Adnan Roslan dan diterbitkan oleh Sentap Press sekitar tahun 2024. Buku ini mengandungi 5 bab dan 315 muka surat. Buku ini juga tergolong dalam jen kerohanian serta motivasi Islam. Buku ini sesuai dibaca oleh pelbagai peringkat usia, terutamanya remaja, kerana bahasa yang digunakan santai, mudah dan dekat dengan kehidupan seharian kita. Buku ini juga mampu memberikan kesedaran kepada para pembaca tentang pentingnya menjaga hubungan dengan Allah dan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penulis telah berjaya membawa pembaca menyelami perasaan manusia yang kadang-kadang lalai, leka dengan dunia dan jauh dari Tuhan. Tetapi buku ini juga menegaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu taubat seluas-luasnya untuk hamba-Nya yang ingin kembali, kerana Allah Maha Pemurah lagi Maha Pengampun. Kandungan dan bab-bab yang terkandung dalam buku ini mempunyai nasihat-nasihat yang menyentuh hati para pembaca, yang membuatkan pembaca berfikir tentang diri sendiri. Adakah kita layak digelar sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Terdapat juga amalan-amalan ringkas yang dikongsikan yang dapat dijadikan amalan dalam kehidupan seharian kita dan dapat menambahkan rasa rindu dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdapat satu kisah dalam buku ini pada bab yang pertama yang menyentuh hati saya. Ini merupakan kisah Aisyah radhiyallahu anha dengan suaminya yang tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada satu ketika Aisyah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berehat. Lalu Aisyah mendekati baginda dan berkata, "Berdoalah kepada Allah untukku." Lalu Nabi Muhammad berdoa, "Ya Allah, ampunkanlah dosa Aisyah. Ampunkanlah dosa-dosanya yang telah lalu mahupun yang akan datang, yang terlindung mahupun yang nyata." Setelah Aisyah mendengar doa yang dilantunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisyah gembira dan ketawa sehingga jatuh kepalanya di atas riba baginda. Lalu baginda bertanya, "Adakah awak bahagia dengan doa saya tadi?" Lalu Aisyah berkata, "Semestinya saya bahagia dengan doa awak tadi." Lalu Nabi Muhammad berkata, "Demi Allah, itulah doa yang saya doakan kepada semua umat saya setiap kali saya solat." Masya Allah, Nabi Muhammad sangat menyayangi akan umat-umatnya. Jadi, kita sebagai umat Nabi Muhammad perlu sentiasa memperbaiki diri agar menjadi insan yang lebih terbaik. Akhir sekali, nilai yang terdapat dalam buku ini ialah nilai keinsafan. Sebagai contoh, sebuah kisah seorang hamba yang berubah apabila dirinya diuji dengan kesusahan dunia. Dia bertekad untuk mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nilai yang kedua ialah nilai kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umatnya seperti kisah Aisyah radhiyallahu anha sebentar tadi. Pengajaran utama yang terdapat dalam buku ini ialah kita perlulah sentiasa memperbaiki diri walaupun melakukan kesilapan. Kerana kita adalah manusia yang tidak lari dari melakukan kesilapan. Kita juga diingatkan untuk memperbanyakkan amal ibadah agar dapat menjadi bekalan di akhirat kelak. Sebelum saya mengakhiri ucapan, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Pucuk pauh ada 5 batu, anak 9 di tapak tangan. Ilmu dicari menambah ilmu, cinta akan Nabi menjadi pegangan.
Sekian sahaja resensi buku dari saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.